Hai hampa, nama saya Madam Mika. Hari ni, jom kita pergi hotel baru yang ada dekat Genting Highland, iaitu Antara Genting by Havington Mansion. Antara Genting ada 3 operator, iaitu Havington Mansion, Sleeping Lion dan Play. So, kalau hampa booking melalui booking.com, dia akan tulis kat situ Antara Genting by Havington Mansion. Kalau hampa booking dekat Agoda, dia akan tulis Antara Genting by Sleeping Lion. Itu adalah hotel yang sama, tapi operator dia saja yang lain. Inilah bilik kami, studio room. Ada hall, kitchen, washing machine, water heater, fridge, microwave, mangkuk pinggan, cawan, sudu, garfu, pisau dan ada juga satu pan. So memang senang kalau hampa nak masak, semua barang ada. Kalau nak jimat, hampa boleh masak je dalam bilik ni. Tapi masakan yang light-light je tau, jangan nak masak rendang pula dalam ni. Tengoklah bilik dia, sangat cozy. Katil dia saiz super king, ada wardrobe, makeup table dan TV. Don't worry, iron pun ada. Highlight dalam bilik ini sudah tentulah toilet dia. Toilet idaman betul. Untuk toiletries pula, dia hanya provide yang penting saja, macam set berus gigi. Yang penting ada bidet. Sabun mandi dan shampoo pun ada juga. Ini view bilik kami daripada level 25. Cantik kan? Jom kita jalan-jalan tengok apa facilities yang ada di level 1. Yang pertama, jom kita pergi tengok lap pool. Ini adalah pool utama dekat sini. Kedalaman dia 1.2 meter. Tapi yang kat hujung tu untuk budak-budak sebab dia tak dalam sangat. Paling best, outdoor jacuzzi. Udara sejuk tapi air dia suam. Nyaman je rasa. Fun pool ni memang khas untuk kanak-kanak. Tapi to be honest, bunyi dia agak bising sikit sebab pool ni kan indoor. Next, terrarium. Ada banyak pokok dan view cantik sangat kat dalam ni. Hampa wajib OOTD kat sini tau. Sebelah terrarium ni ada outdoor playground. Anak hampa boleh enjoy main kat sini. Kalau anak hampa tak mau main outdoor playground, indoor playground pun ada juga tau. Tapi dalam ni tak banyak mainan yang kids boleh enjoy. Kalau ada board game mesti lagi best sebab banyak pot lepak santai kan. Decoration dalam ni memang on point. Macam konsep Muji. Untuk abang-abang gym, don't worry.
Gym pun ada kat sini. Next, jom jalan-jalan level 2 pula. Dekat level 2 ni ada arcade room. Nama pun arcade, so nak main mesti pakai token. Hampa kena tukar duit cash kepada token dekat mesin ni, okey? Pool and dart room pun ada. Kalau nak main ni, kena bayar dekat kaunter check-in. So, nanti baru dia akan buka bilik ni untuk orang yang nak main, okey? Last kali, level 3. Yang best dekat level 3 ni ada trampoline room. Kat sini, kids dengan adult dua-dua boleh main. Seronok sangat. Untuk breakfast, hampa boleh turun dekat level G. Terletak bersebelahan dengan kaunter check-in, iaitu Luck Bros Coffee. Kalau hampa main weekend, breakfast dia buffet. Tapi kalau hampa main weekdays, hampa boleh pilih set breakfast yang dia dah tentukan. Ini antara set breakfast yang available. Kalau nak order extra untuk set breakfast, harga dia adalah RM19.90 sahaja. Dapat makanan dan minuman. Nak order a la carte pun boleh. Menu a la carte lebih banyak pilihan, tapi harga dia mahal sikit lah. Ini view dalam bilik kami kalau tak ada kabus. Untuk pengetahuan hampa, hotel ni belum official launch lagi. Sebab tu ada facilities yang belum buka sepenuhnya. Contohnya macam dekat level 31 ni ada hammock garden. Dekat level 22 pun ada indoor playground, tapi masih under renovation. Staff hotel ni cakap official launch untuk Antara Genting ni sebelum Raya Cina. So better hampa main selepas tu, baru best sikit. Overall, bagi saya, hotel ni tersangatlah best. Especially untuk kanak-kanak. Banyak fasiliti yang disediakan memang khas untuk kanak-kanak. Tapi, fasilitis untuk orang dewasa pun banyak tau. Semuanya best. Untuk pengetahuan hampa, daripada hotel ni, hampa boleh jalan kaki je terus ke Sky Avenue. Kalau hampa nak tahu details macam mana nak ke Sky Avenue melalui Antara Link, hampa boleh tengok next video yang saya akan upload, okey? Saya juga akan tunjuk apa yang ada dekat Antara Mall dalam next video saya. Jumpa di next location. Bye!